400 penduduk Gaza maut dalam tempoh 24 jam akibat keganasan rejim Israel. Rakyat diajak sertai Perhimpunan Malaysia bersama Palestin di Bukit Jalil malam esok. Not just family members. So we want to look beyond. Kegagalan melapor penderaan seksual terhadap kanak-kanak boleh didenda RM5,000. Bayaran balik pinjaman PTPTN melalui potongan gaji adalah praktikal dan tidak membebankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kekejaman tentera rejim Israel memakin memuncak apabila bertindak menyerang sekurang-kurangnya 320 sasaran hingga merenggut lebih 400 nyawa hanya dalam tempoh 24 jam lalu. Keadaan itu menjadikan angka korban di Gaza kini sudah mencecah hampir 5,000 orang. Rakaman yang dikeluarkan pasukan pertahanan Israel IDF menunjukkan serangan bertubi-tubi dilancarkan tentera Zionis sejak semalam. Israel mendakwa sasaran berjaya memusnahkan tapak menempatkan pejuang Hamas dan berpuluh-puluh pos komando dan peninjau Hamas. Serangan Israel kini tertumpu di tengah dan utara semenanjung Gaza. Turut dibom kem pelarian Jabalia, Masjid Taubeh dan Masjid Imad Akhil. Beberapa rakyat Palestin menjadi korban terbaru serangan Zionis. Sasaran tentera rejim termasuk beberapa kawasan berhampiran Hospital Shifa dan Hospital Al-Quds. Media Al Jazeera yang memetik pengarah media Persatuan Bulan Sabit Merah melaporkan Hospital Al-Quds berdepan risiko dipedil tentera Israel pada bila-bila masa. Selatan Gaza tidak ketinggalan dengan beberapa pangsapuri menjadi sasaran bedelan tentera rejim. Ini termasuk serangan di Rafah yang merenggut sekurang-kurangnya 28 nyawa. Pada masa sama, Israel turut mempertingkat serbuan di kawasan jajahan di tebing barat dengan sekurang-kurangnya 2 kematian terbaru dilaporkan. Nablus dan kem pelarian Jalazun turut diserbu dan terdahulu 6 individu ditahan di Jericho termasuk seorang doktor. 11 lagi penduduk Palestin ditahan di Bandar Ramallah. Sementara itu, tindakan rejim Zionis mengenakan sekatan sepenuhnya termasuk bekalan bahan api, elektrik dan air di Gaza sejak 2 minggu lalu. Kini kesemua hospital di seluruh semenanjung wilayah itu kehabisan simpanan bahan api untuk menjana elektrik dan meletakkan nyawa ribuan pesakitnya dalam risiko. Menurut jurucakap Kesihatan Gaza, situasi itu memburukkan lagi keadaan dan ia jelas satu kezaliman buat penduduk Gaza. Kini, satu persatu hospital berkemungkinan menutup operasinya susulan bekalan elektrik yang sangat diperlukan bagi penjanaan hampir ke semua peralatan perubatan termasuk melakukan pembedahan kecemasan. Bukan itu sahaja, bekalan perubatan yang baru tiba juga masih jauh dari mencukupi untuk memenuhi keperluan penduduk Gaza. Sebarang usaha mekanisme bantuan kemanusiaan semasa juga menemui jalan buntu, membawa kepada kegagalan usaha pemulihan krisis kemanusiaan di wilayah itu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga telah memberi amaran seawal 12 Oktober lalu bahawa sistem kesihatan di Gaza berada pada tahap kritikal dan berpotensi untuk lumpuh. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak seluruh rakyat Malaysia menyertai Perhimpunan Malaysia bersama Palestin di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil malam esok sebagai tanda solidariti negara bersama rakyat negara itu. Perhimpunan dijadual bermula 7.30 malam hingga 10.30 malam. Datuk Seri Anwar dijangka menyampaikan amanat khas pada perhimpunan berkenaan. Program akan dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan diteruskan dengan ucapan wakil-wakil badan bukan kerajaan NGO sebelum ditutup dengan ucapan khas Perdana Menteri. Himpunan yang bertemakan pakaian putih itu dijangka dihadiri lebih 20,000 orang. Perdana Menteri yang kini berada di Mesir dalam pada itu menegaskan serangan terhadap Gaza perlu dihentikan dan ia harus menjadi keutamaan kuasa besar dunia bagi meredakan sementara krisis yang meruncing di kawasan itu. Tindakan zalim rejim Zionis ketika ini jelas melibatkan pembunuhan kanak-kanak, wanita dan rakyat Palestin yang tidak berdosa. Datuk Seri Anwar kini berada di Kahirah dalam lawatan kerja 2 hari ke Mesir dan dijadual menghadap Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah hari ini.
Beliau turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad El-Tayyib sebelum berlepas pulang ke ibu negara. Ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama diaspora dan pelajar Malaysia di Mesir, beliau berkata Malaysia dan umat Islam di seluruh dunia bertanggungjawab menyuarakan hati nurani umat dan rakyat Palestin. Beliau juga kesal kerana negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Eropah seolah-olah tidak mempunyai masa untuk menghentikan kezaliman, penindasan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestin di Gaza. Lebih mengecewakan, sikap dingin negara berkenaan terhadap usaha penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara itu, kerajaan memberi jaminan semua sumbangan rakyat Malaysia untuk misi bantuan kemanusiaan akan dihantar terus ke Gaza. Bantuan berkenaan juga sudah ditapis mengikut syarat ditetapkan kerajaan Mesir yang dikumpulkan menerusi Ops Ihsan hasil kerjasama 40 NGO tempatan. Sumbangan-sumbangan yang diberikan tadi diharapkan akan dapat sampai terus dan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Ini pesanan yang saya sampaikan dan saya yakin insya-Allah MAPIM, GPM dan hampir 38 ataupun 39 NGO yang bergabung untuk tujuan Ops Ihsan ini. Setakat ini lebih 35 tan bernilai 1.3 juta ringgit berjaya dikumpulkan dengan sebahagian besarnya merupakan barangan bayi dan peralatan bukan makanan. Pasukan Malbat 85010 yang terlibat dalam misi pengaman di Lubnan disahkan selamat walaupun situasi tegang di sepadan negara itu susulan konflik Israel-Palestin. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman memaklumkan penugasan Malbat 85010 ketika ini berjalan seperti biasa. Beliau berkata segala arahan dan penugasan anggota yang terlibat tertakluk kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Apabila kita hantar trup kita ke Lebanon di bawah UNIFIL, segala pengarahan penugasan adalah tertakluk kepada arahan daripada United Nations, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jadi mereka akan keluarkan sama ada kita tetap di situ ataupun kita berundur. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pembarisan Perintah Ulung Panglima ATM ke-22 di dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi. Unggulan selanjut Tan Sri Muhammad berkata, sekiranya PBB mengarahkan Malbat 85010 berundur, pasukan berkenaan telah membuat persediaan untuk diatur gerak ke sebarang penugasan. Beliau turut mendoakan agar pegawai dan anggota yang bertugas di sana tidak berhadapan dengan sebarang kemalangan atau kecelakaan. Individu yang mengetahui wujudnya perbuatan penderaan seksual terhadap kanak-kanak tetapi tidak melaporkan kepada pihak berkuasa boleh didenda hingga RM5,000. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, penguatkuasaan agresif dan tegas akan dilaksanakan termasuk mendakwa orang terdekat seperti cikgu atau jiran yang mengetahui kejadian sedemikian. It's a joint responsibility of everyone who is in a community to be equally responsible, not just family members. So we want to look beyond. So I'm trying to figure out on references of complainants being made, whether the neighbours that is aware, are they reporting it or not? Are they noticing or not? Beliau terdahulu melancarkan aplikasi e-Klinik 6G Jabatan Bantuan Guaman di Putrajaya. Tambahnya kesalahan itu termaktub dalam Seksyen 20 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Satu pertemuan dengan bahagian siasatan jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak di 11 Bukit Aman dan pihak mahkamah akan diadakan berhubung penguatkuasaan sepenuhnya akta itu serta Pesuruhjaya Kanak-Kanak bagi membincangkan usaha mewujudkan kesedaran dalam komuniti.
Cadangan menggunakan kaedah pembayaran balik pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN melalui potongan gaji secara automatik disifatkan praktikal serta tidak membebankan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kaedah disyorkan jawatankuasa menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional NRC itu akan mengikut Income Contingent Loan ICL melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Jadi pada masa ini, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN adalah penyumbang terbesar yang memungkinkan ramai rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Namun, dengan kadar bayaran balik pinjaman adalah amat rendah, kita bimbang dengan kelestarian PTPTN untuk jangka masa panjang. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada Majlis Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara di Putrajaya. Sehingga Mei tahun ini, jumlah pinjaman yang belum dibayar berjumlah RM66.9 bilion. Sekiranya dibayar, ia boleh membiayai kira-kira 2.5 juta pelajar baru. Menurutnya, pemberian insentif kepada individu dan majikan yang membuat pembayaran balik juga turut menggalakkan lebih ramai peminjam melaksanakan tanggungjawab mereka kepada anak bangsa yang ingin menyambung pengajian tetapi tidak berkemampuan. Jawatankuasa Kabinet membantras gejala dadah JKMD menggariskan 3 matlamat utama bagi membantras gejala dadah secara menyeluruh dan berkesan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi JKDM berkata, 3 matlamat tersebut adalah tindakan menghalang penyeludupan dan pengedaran dadah, meluaskan akses kepada rawatan dan pemulihan serta meningkatkan daya tindak daripada bahaya dadah. Dalam satu kenyataan, selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Kabinet membantras gejala dadah bilangan 2 tahun 2023, beliau memaklumkan matlamat tersebut antara lain memberi pengukuhan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN PDRM selain meneliti keperluan mewujudkan peruntukan undang-undang yang boleh mengawal selia semua platform e-dagang bagi membantras pembelian dan penghantaran dadah melalui aplikasi dalam talian. Jelasnya, kerajaan juga sedang melihat pindaan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 dan pindaan jadual Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang yang Tidak Diingini 1969 Akta 7 bagi melebarkan akses kepada rawatan dan pemulihan. Dalam pada itu, beliau berkata, dalam usaha meningkatkan daya tindak masyarakat dari bahaya dadah, pelan strategik dan komunikasi yang komprehensif perlu dilihat untuk merancakkan keterlibatan masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan NGO membantras gejala itu. Tambahnya, beliau yakin tindakan segera mampu memberi pencegahan awal dengan mendidik golongan berisiko tentang bahaya bahan terlarang itu kepada masyarakat. Saya sempat membisikkan 2 kalimah syahadah kepada isteri. Itu ujar suami bangsa yang meninggal dunia selepas motosikal ditunggang bersama kakaknya dilanggar kereta yang dipandu remaja berusia 14 tahun di Jalan Kuala Kedah, Alor semalam. Muhammad Firdaus Roslan, 34 tahun berkata, beliau tidak menyangka bunyi dentuman akibat kemalangan jalan raya tidak jauh dari tempatnya bekerja sebenarnya meragut nyawa isterinya. Jelas Muhammad Firdaus, ketika kejadian hujan renyai dan dia juga tidak menyangka isterinya Nur Syafiqah Abdullah 32 tahun akan pergi buat selamanya walaupun sempat berjumpa kira-kira 2 jam sebelum kemalangan. Kata babak atas sini. Tapi kita tak tahu siapa dia. Kata ada budak lah kecil tu ramai abang. Atas sini teruk ni bini abang sini. Dia terlapor kita tengok dia. Taklah kita ajak ucap apa semua. Kita nak macam mana dah masa dah. Tambahnya, mereka sekeluarga reda dengan apa yang berlaku namun bercadang akan mengambil tindakan undang-undang terhadap keluarga remaja perempuan berkenaan. Tegasnya, mereka tidak sepatutnya membenarkan remaja bawah umur memandu kereta tanpa lesen sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Dalam kejadian jam 7.05 malam itu, Nur Syafiqah meninggal dunia selepas motosikal ditunggang bersama kakaknya Nur Aliza 43 tahun dilanggar kereta dipandu remaja perempuan berusia 14 tahun. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian manakala kakaknya sedang dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah akibat kecederaan di badan. Guna gambar kerabat diraja Kelantan, promosi kedai emas 2 didakwa. Laporannya seketika nanti.
Bertemu kembali. Banjir kilat yang melanda beberapa buah kampung di sekitar daerah Sik Kedah disifatkan sebagai yang terburuk dalam tempoh 60 tahun lalu. Dakwa penduduk lebih 100 buah rumah terjejas apabila air sungai melimpah selepas hujan lebat selama 2 jam, selain ramai mangsa tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda ekoran arus deras. Antara kampung terbabit ialah Kampung Lubuk Tualang, Kampung Belimbing, Kampung Bendang Tebal dan Kampung Cepir. Tinjauan di Kampung Lubuk Tualang mendapati mangsa mengalami kerugian ribuan ringgit selepas banjir setinggi hampir 1 meter itu merosakkan barangan elektrik, perabot serta struktur rumah. Memang tak sangka pun, selalu tiap datang dalam parang-parang lutut je. Kita tak kisahlah, barang rumah pun prepare lepas pada lutut lah, tak tinggi sangat kan. Tapi semalam apa yang kita prepare tu lebih. Dan naik lebih. Habis air mesin basuh semua dah habis, bawa tu pun selera habis dalam. Maklum duk sini dengar bunyi derah, gamakkan angin apa dia. Bila-bila tengok sampai maklum pun tak ada lah nak lagi barang tu. Suruh duduk lagi lah dulu. Duduk rumah mak ngah tu. Lepas tukar, barulah simpan barang simpan awak apa dah tak ada. Habis jahana. Banjir tu lah sejak je. Ada masuk lemah lah. Tapi berlumpur lah. Lumpur tu 2 inci lebih. Macam kau ni ni luar macam ni lah. Lama mana nak kemas tu semalam tu? Lama tak? Sampai pukul 3 pagi. Kejadian banjir kali ini turut menghanyutkan balak ke tepi rumah mangsa yang kebanyakannya penoreh getah dan bekerja kampung dengan sumber pendapatan terhad. Untuk rekod, 67 mangsa banjir dari 20 keluarga di 11 kampung di Mukim Sik, Mukim Sok dan Mukim Teloi telah berpindah ke 3 pusat pemindahan sementara PPS malam. Kesemua PPS berkenaan ditutup sepenuhnya sekitar jam 4 petang tadi, manakala di Pokok Sena, 51 mangsa masih berada di PPS Surau Kampung Baru Bata dan Masjid Nurul Iman. 2 pekerja kedai emas mengaku tidak bersalah memuat naik gambar iklan perasmian kedai emas oleh Tengku Bendahara Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra Sultan Ismail Petra tanpa kebenaran. Tertuduh Aznizan Yusof 46 tahun dan Nur Asri Cik Hussein 42 tahun yang dituduh di Mahkamah Session Kota Baru didakwa melakukan perbuatan itu di Kampung Pasir Kota Isnin lalu. Mereka didakwa memuat naik gambar iklan perasmian kedai emas ANK Gold and Jewelleries oleh Tengku Bendahara Kelantan di perkhidmatan aplikasi Facebook tanpa kebenaran dengan niat menyakiti dan juga mengganggu institusi Kesultanan Kelantan. Pertuduhan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Akmal Muhammad Bakri manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Saiful Adli. Hakim Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli membenarkan tertuduh diikat jamin masing-masing RM8,000 setiap orang dengan seorang penjamin. 23 November depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Polis Pulau Pinang membongkar sebuah makmal haram memproses dadah dan menumpaskan sindiket pengedaran dadah hasil 6 siri serbuan minggu lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Kau Kok Chim berkata, polis merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM2.4 juta serta menahan 6 anggota sindiket dalam serbuan berkenaan. Serbuan dilakukan di sekitar Georgetown dan daerah Barat Daya bermula 20 Oktober lalu. Tangkapan pertama membabitkan dalang sindiket berusia 27 tahun di Tanjung Bunga disusuli 3 lelaki warga tempatan berusia 27 hingga 33 tahun. Dia ni akan banyak dia punya barang-barang tu dia akan letak di dalam kereta. Dan kereta itu dia akan parking di satu tempat. Dia tak akan bawa. Jadi bila dia tengok dah masa yang cukup tak ada apa, baru orang pergi ambil kereta tu. Ya? Kecuali makmal yang dia jumpa itu memang dia untuk proses lah, untuk menghasilkan yang apa tu kita punya heroin dengan syapu yang ada lah. Siasatan lanjut membawa kepada serbuan di sebuah rumah 2 tingkat di Teluk Kumbahait Bain Lepas yang dijadikan makmal memproses dadah. Hasilnya, polis merampas 49 ketulan heroin base seberat 18.4 kg, 23.3 kg heroin, 1.5 kg syabu dan kafein seberat 94.4 kg. Turut dirampas peralatan dan bahan kimia yang digunakan untuk memproses dadah.
Sindiket terbabit dipercayai bergiat aktif sejak awal tahun ini. Polis juga merampas 7 kenderaan termasuk 5 kereta, barang kemas dan wang tunai milik anggota sindiket. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek negatif dadah manakala 2 suspek memiliki rekod jenayah. Kesemua suspek direman 7 hari sehingga 27 Oktober dan kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Kebanyakan pemohon warga emas gagal melepasi ujian penguasaan bahasa Melayu yang menjadi syarat kelayakan memohon taraf warga negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan ada warga emas yang tinggal di negara ini langsung tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Keadaan itu menyebabkan Jabatan Pendaftaran Negara terpaksa melonggarkan syarat kelayakan memohon warga negara kepada warga emas. Penguasaan bahasa ni di negara-negara luar, best practices-nya pun kita teliti. Mereka menghendaki yang nak mohon warga negara tu boleh berbahasa, bahasa rasmi, bahasa pertuturan negara berkenaan. Ini kebanyakannya. Dia markah tak lulus 1, markah lulus 8. Dia ada rating dia. Sekarang ni, yang 2 pun kadang-kadang saya luluskan lah. Beliau menjawab soalan mengenai isu proses kelulusan permohonan warga negara yang mengambil masa lama, khususnya membabitkan warga emas. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin menafikan dakwaan terdapat sejuta penduduk Sabah tidak mempunyai dokumen sah sebagai warga negara. Beberapa inisiatif juga dilaksanakan termasuk program Menyemai Kasih Rakyat Mekah untuk membantu rakyat, khususnya di kawasan pedalaman, mendapatkan dokumen lengkap dan urusan permohonan warga negara. Dalam pada itu, KDN akan mengambil kira panduan hasil daripada mesyuarat Majlis Raja-Raja 25 dan 27 Oktober ini mengenai isu kalimah Allah. Ia setelah perkara itu dibincang dan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang dipengerusikan Sultan Selangor. Kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada Mesyuarat Raja-Raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Gaya hidup era digital masa kini memerlukan masyarakat menjalankan kehidupan harian dengan bantuan peranti pintar berteknologi tinggi. Memperkenalkan 2 peranti baru dinaik taraf, Oppo tampil dengan siri telefon pintar boleh lipat Find N3 dan Find N3 Flip dengan inovasi terbaru untuk kemudahan digital penggunanya. 2 peranti generasi ketiga siri Oppo Find N ini dilengkapi ciri unik dalam memenuhi permintaan kumpulan sasar pelanggannya yang berbeza. Dilengkapi paparan skrin kecil, Find N3 Flip disasarkan kepada pengguna yang mahu menyemak notifikasi dengan pantas. Manakala Find N3 pula sesuai untuk golongan yang memerlukan skrin lebih besar bagi penggunaan 3 aplikasi serentak. For Find N3 Flip, the cover screen experience we designed allows you to keep your phone closed, so you have a very compact phone you can keep in your pockets. At the same time, all your favorite applications, email, navigation, Hail a Taxi, all of that is available on the cover screen. If you want to use the multiple apps on the one screen, actually you need to put every apps on the one screen. But the screen size still, the UI of the app is still small. So that's why we removed all the boundaries of the physical limit. So you can enjoy the big screen even up to 3 apps. Dengan rekaan yang lebih nipis dan ringan, siri ini turut dilengkapi lensa 3 kamera dan telefoto untuk pengalaman fotografi tahap profesional. That allows you to have a much wider dynamic range. So all your pictures in the low light, in the bright light, if you take like a beautiful sunset, for example, you shoot against the sunlight, all these pictures will become much better. Find N3 dan Find N3 Flip dilancarkan di Singapura pada 19 Oktober lalu dan kini dibuka untuk pratempahan sehingga 27 Oktober ini. Untuk maklumat lanjut, layari laman Susawang tertera.
terciptalah ruang rehat yang sempurna dan menangi pengalaman sekali seumur hidup. Beli! Laporan Detik Niaga. Malaysia tidak berada dalam situasi krisis meskipun nilai ringgit jatuh kepada paras menghampiri krisis kewangan Asia pada 1998. Gubernur Bank Negara Dato' Abdul Rashid Abdul Ghafur berkata, pergerakan ringgit banyak dipengaruhi perkembangan faktor global dengan pengukuhan dolar Amerika serta tidak mencerminkan asas ekonomi negara yang kukuh. The depression in ringgit is not unique to Malaysia alone. In fact, almost all currency in the world depreciated against the US dollar, especially emerging market, including Malaysia. But what I want to highlight is that although we have touched the AFC level, we are not in a crisis. It's different from what we had experienced in the past during the AFC. From Bank Negara perspective, we are in the market, our presence in the market is there to ensure that ringgit continue to adjust in an orderly manner, and also this also allow businesses to facilitate business as well. And we will do whatever necessary, and we have a number of measures, market measures that we can deploy if needs be. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di luar persidangan jawatankuasa bersama mengenai perubahan iklim. Ringgit kini berlegar antara 4.77 berbanding dolar Amerika menghampiri 4.88 semasa kemuncak krisis keuangan pada Januari 1998. Menyentuh prestasi ekonomi negara, Dato' Abdul Rashid berkata Jabatan Perangkaan telah mengunjurkan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku ketiga akan meningkat 3.3%, lebih kukuh berbanding 2.9% pada suku sebelumnya. Malaysia turut mempunyai sistem perbankan yang kukuh disokong tahap permodalan tinggi untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Sektor modal negara juga amat kukuh dengan lebihan akaun modal. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan pengeluaran bersasar daripada dana kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, tumpuan ketika ini adalah untuk membuka satu lagi akaun kepada pencarum KWSP iaitu akaun fleksibel mulai tahun depan. Sebelum ini kita bagi pengeluaran sebanyak 145 bilion. Lepas ini mulai tahun depan akaun fleksibel. Bagaimana kaedahnya, berapa persen daripada simpanan itu boleh masuk dalam akaun fleksibel itu semua belum lagi diputuskan.
tapi tujuannya adalah untuk membantu pengeluaran ketika kecemasan. Yang Pertua Perincian mengenai akaun ketiga akan dimaklumkan sejurus mendapat maklumat dan persetujuan semua pihak terlibat. Sehingga Jun lalu, jumlah keseluruhan pelaburan KWSP dalam pasaran domestik mencecah RM665 bilion dan dijangka meningkat kepada RM700 bilion menjelang akhir tahun. Ini selaras dengan saranan Perdana Menteri agar KWSP meningkatkan pelaburan tempatan kepada 70% berbanding 64% tahun lalu. CGS CIMB Research mengekalkan unjuran KDNK pada 4% untuk tahun ini. Ia berikutan pertumbuhan memberangsangkan pada suku ketiga meningkat 3.3% didorong peningkatan dalam aktiviti berkaitan pelancongan dan pembinaan. Walaupun kadar faedah dinormalisasi, aktiviti perbelanjaan kekal berdaya tahan berikutan intervensi kerajaan dalam penetapan harga. Manakala jumlah subsidi yang besar akan terus menggalakkan pertumbuhan penggunaan pada suku keempat tahun ini. Ekspor utama seperti elektrik dan elektronik juga mula menunjukkan tanda peningkatan. Firma itu turut mengekalkan unjuran indeks harga pengguna IHP pada 2.8% bagi tahun ini dan 2024 sementara menunggu kemaskini lanjut berkaitan usaha rasionalisasi subsidi. Ekspor dijangka pulih tahun depan dipengaruhi kitaran teknologi global dengan China yang dilihat menjadi pemangkin pemulihan dalam aktiviti pembuatan global. Menurut AmBank Group, keadaan ini secara tidak langsung memberi manfaat kepada segmen elektrik dan elektronik tempatan. Ini selari tinjauan ekonomi oleh Kementerian Kewangan dengan ekspor Malaysia diunjur berkembang 5.1% tahun depan. Ekonomi negara juga dijangka berkembang 4% pada 2023 dan 4.5% tahun depan. Bagaimanapun masih terdapat risiko penurunan ekoran faktor luaran terutama disebabkan hala tuju kadar faedah Amerika Syarikat dan kadar ekonomi China. Mengenai perdagangan global, Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO menjangka perdagangan akan berkembang 3.3% tahun depan. Sektor yang sensitif terhadap kitaran ekonomi juga dijangka stabil apabila kitaran kenaikan kadar berakhir. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini selari prestasi lemah pasaran serantau. Ia turut dipengaruhi aktiviti penjualan ekuiti oleh pelabur asing. Pada jam 5 petang, FBMK LCI susut 0.20%. Sementara itu, ringgit ditutup pada 4.79 berbanding dolar Amerika. Dalam mengejar arus kemodenan dan kepesatan teknologi, ciri telefon pintar yang praktikal serta memenuhi keperluan pengguna antara aspek yang dititik beratkan. Justru pengeluar telefon pintar Honor Malaysia memperkenalkan siri terbaru Honor X9B 5G yang dilengkapi teknologi paparan anti jatuh melantun Ultra bagi menjadikannya lebih lasak dan kukuh dari semua sudut. Menampilkan kelainan menjelang pelancarannya 1 November ini, Honor Malaysia membawa rakan media dan pencipta kandungan teknologi ke tapak paintball bagi menguji sendiri ketahanan Honor X9B 5G. Demonstrasi dimulakan dengan mensasarkan tin air sebelum tembakan dilepaskan ke peranti dari jarak 10 meter.
So tadi kita try, memang kita tahu paintball ni satu sukan yang sangat lasak dan kalau tembak dekat badan pun boleh lebam dan kalau kena smartphone memang usually akan pecah. Tapi Honor X9B dapat tahan dengan flawlessly. Direka dengan spesifikasi lebih baik berbanding peranti sebelumnya, Honor X9A yang dilancarkan awal tahun lalu, Honor X9B 5G dihasilkan dengan pelindungan kejatuhan pelbagai sudut pada ketinggian 1.5 meter. Pas saya try tadi, saya tak sangka yang phone ni actually sangat tahan. Dia tak pecah, kayu yang patah. So, memang boleh katakan yang Honor X9B ni memang power lah. Honor X9B 5G ini turut meraih pensijilan 5 bintang rintangan jatuh setiap sudut yang pertama di dunia oleh SGS Switzerland. Kami sangat yakin dengan kualiti Honor X9B yang tahan lasak semua sudut. Kami juga berjanji untuk menawarkan penggantian retak depan dan belakang selama 365 hari kepada semua pembeli Honor X9B supaya mereka boleh menggunakannya tanpa risau. Orang ramai yang berminat boleh buat tempahan dari 27 Oktober melalui laman web rasmi atau kedai Honor. Dengan deposit serendah RM9, anda akan dapat menikmati tawaran pembelian awal seperti ganjaran bernilai sehingga RM978 serta menyertai cabutan bertuah yang berpeluang memenangi pulangan wang sebanyak RM1,500. Untuk maklumat lanjut, saksikan secara langsung pelancaran Honor X9B 5G pada 1 November ini. Apakah cabarannya? Digesa mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan melindungi orang awam. Pendirian itu ditegaskan pemimpin 6 negara barat iaitu Kanada, Perancis, Jerman, Itali, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Walaupun menyokong Israel, dalam kenyataan bersama mereka mahu melihat penyelesaian politik dan keamanan yang bertahan lama di Asia Barat. Semua pemimpin terbabit juga memberi jaminan akan menggunakan usaha diplomatik termasuk dengan rakan kongsi utama di rantau itu bagi menghalang konflik daripada merebak. Dalam pada itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memberi amaran bahawa perang akan memakan masa berbulan lamanya. Gallant turut menolak kemungkinan sebarang rundingan damai diadakan. Di serata dunia, mendesak rejim Zionis agar tidak membiarkan perang di Gaza merebak menjadi isu serantau di Asia Barat.
Terbaru, rejim Israel menubuhkan ratusan skuad keselamatan sukarelawan dan akan membekalkan senjata kepada orang awam sekiranya berlaku pergolakan Yahudi Arab. Menurut polis Israel, ia dilakukan susulan perang Israel-Palestin meningkatkan kebimbangan dalam kalangan penduduk Yahudi yang berkongsi kejiranan dengan etnik Arab Palestin. Tambahnya, pemantauan sedemikian membolehkan pegawai penghalang berlakunya sebarang keganasan. Polis Israel telah menahan berpuluh-puluh warga Arab mengesyaki mereka sebagai penyokong Hamas tanpa sebarang bukti. Langkah itu disifatkan sebagai menyalahi undang-undang dan direka untuk menyekat hak kebebasan warga bukan Yahudi. Sebab ini, Menteri Keselamatan Israel bertindak melonggarkan undang-undang senjata api dan mengedarkan lebih 40,000 senjata api kepada sukarelawan dakwa mereka bagi membendung serangan pengganas. Israel menyerang dua kubu Hezbollah di Lubnan awal pagi tadi dengan salah satu lokasi berhampiran sepadan kira-kira 13 km dari daerah Al-Tarun, manakala satu lagi lokasi terletak di utara Sheba. Hezbollah mengesahkan seorang pejuangnya maut dalam serangan itu. Susulan insiden dakwaan kapal pengawal pantai China melanggar bot penghantar bekalan tentera milik Filipina di Laut China Selatan, Filipina memanggil duta China ke negara itu bagi mendapatkan penjelasan dan amaran dihubung tindakan provokatif kapal milik Beijing itu di BRP Sierra Madre, Laut Filipina Barat. B-Boy Korea Selatan Hong Tan dan B-Girl Jepun Ami dinobat sebagai pemenang final Red Bull BC1 World di Paris. Hong Tan menewaskan Phil Wizard dari Kanada dalam perlawanan akhir lelaki, manakala Ami menewaskan China dalam penentuan wanita. Breaking akan membuat penampilan sulung Olimpik di Sukan Paris pada 2024. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam adalah hujung minggu yang cukup menceriakan sukan tanah air dengan 4 siri kejayaan atlet kebangsaan di kejohanan antarabangsa yang disertai. 3 daripadanya adalah dari sukan badminton di 3 kejohanan berbeza, manakala 1 dari sukan wushu. Tumpuan utama sudah pastilah kegembiraan gandingan bergu badminton elit Aaron Chia dan So Woo Yee yang mengakhiri penantian selama 6 tahun untuk bergelar juara dalam siri jelajah dunia BWF apabila mengungguli terbuka Denmark. Selepas 7 percubaan sebelum ini, sekadar berakhir selaku naib juara. Pada perlawanan akhir terbuka Denmark semalam, segalanya bagai memihak Aaron dan Woo Yee sejak dari awal. Apabila berdepan gandingan muda Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana di pentas final yang keempat buat mereka musim ini. Menang 21-13 pada set pertama, cubaan lawan untuk bangkit pada set kedua berjaya disekat Aaron Woo Yee. Mereka menang dengan keputusan 21-17
menamatkan aksi yang berlangsung selama 33 minit. Fokus on apa yang kita harus buat. Memang gameplay kita sentiasa firm lah. Dan lepas first set kita pun dah rasa lebih confident. Semua dah macam pegang dia orang semua. And then sekarang ni first World Tour title buat kita memang lebih banyak motivation. Tapi kita pun harap akan ada more to come. Kemenangan ini mengakhiri penantian 6 tahun sejak mereka mula bergandengan pada 2016. Sebelum ini, jelajah BWF nampak begitu sukar digapai kedua-duanya dengan rentetan gelaran NAP Juara. Bermula dengan gelaran NAP Juara Kejuaraan Antarabangsa Switzerland 2016. Mereka hampa lagi apabila turut meraih kedudukan kedua pada 3 siri kejuaraan antarabangsa yang lain selepas itu. Sepanjang 2018 hingga pertengahan tahun 2023, skripnya juga serupa. Masih dengan gelaran NAP Juara iaitu di terbuka Jerman, All England dan terbuka Thailand, tetapi berjaya meraih gelaran juara dunia pada 2022. Namun tuah jelajah BWF masih belum memihak mereka dengan 3 lagi kejohanan siri jelajah dunia BWF, terbuka India, terbuka Indonesia dan terbuka China masih menjadi yang kedua terbaik. Sehinggalah badai itu akhirnya terlerai di terbuka Denmark semalam. Bagaimanapun, cerita berbeza pula buat perseorangan lelaki utama kebangsaan, Lee Zijia, yang masih segar dengan gelaran juara terbuka Arctic Finland minggu lalu. Kali ini terpaksa akur, hasrat meraih gelaran juara kedua berturut-turut tidak kesampaian selepas tewas kepada Wang Hongyang dari China 12-21, 6-21. Gelaran NAP Juara itu membolehkan Zijia membawa pulang $28,900 Amerika dan tambahan 9,350 mata BWF. Dalam pada itu, gelaran juara turut diraih satu lagi belenggu negara, Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani yang muncul pemenang kejohanan badminton Masters Abu Dhabi di Emirat Arab Bersatu UAE. Pada kejohanan yang berstatus Super 100 siri jelajah dunia BWF itu, Zifei Izzuddin berdepan cabaran sengit gandingan dari Thailand, Paranyu Kausamang dan Warapol Tongsanga di perlawanan akhir. Mereka terpaksa melepaskan set pertama 18-21 sebelum bangkit pada set kedua menerusi kemenangan 21-17. Set penentuan, penguasaan berjaya disajikan Zifei dan Izzuddin sebelum mereka menutup perlawanan dengan kemenangan 21-12 menamatkan pertarungan yang berlangsung selama 52 minit itu. Ini kejuaraan ketiga Zifei dan Izzuddin tahun ini selepas turut mengungguli terbuka Amerika Syarikat dan Masters Kaohsiung di Taiwan 1 Oktober lalu. Tidak ketinggalan mengharumkan nama negara dari sukan badminton adalah pemain perseorangan Aidil Soleh Ali Sadikin yang gah merakam kejuaraan solo buat dirinya selepas mengungguli saingan di cabaran antarabangsa Indonesia. Di Surabaya, Aidil Soleh, pemain ranking ke-106 dunia, berdepan pemain Jepun Keita Makino di final. Dan Aidil jelas berada dalam kelas tersendiri selepas pemain pilihan ke-7 bermula dengan baik dengan memenangi set pertama dengan keputusan 21-14. Bersambung set kedua, dominasi penuh disajikan Aidil. Lawannya sukar untuk memberikan cabaran sebelum dia mengakhiri perlawanan dengan kemenangan 21-6. Ini merupakan kejayaan sulung Aidil dalam kejohanan kelas ketiga siri BWF berkenaan selepas 2 kali melangkah ke final di terbuka Helles 2019 dan kejohanan antarabangsa Malaysia tahun lalu. Sementara itu, kontingen negara yang mengambil bahagian di Sukan Tempur Dunia edisi ketiga di King Saud University di Riyadh meraih pingat yang ditunggu dari Kem Wushu. Malaysia memenangi pingat emas dalam acara kombinasi Nankuan dan Nandau wanita menerusi Tan Cheong Min. Dalam saingan yang disertai seramai 6 peserta itu, juara dunia 2019 itu mengumpul 19.486 mata keseluruhan di tempat pertama. Atlet Uzbekistan Daria Latisheva di podium perak, sementara gangsa menjadi milik Haniyeh Rajabi dari Iran. Dalam pada itu, Malaysia turut menuai gangsa dalam acara kombinasi Jianshu dan Kiangshu wanita menerusi Pang Pu Yi yang mengumpul keseluruhan 19.392 mata dalam saingan akhir. Sukan Tempur Dunia 2023 bermula dari 20 hingga 30 Oktober mempertandingkan keseluruhan 16 sukan tempur, antaranya tinju, lawan pedang, judo, karate, muay thai, sumo dan taekwondo. Juga memulakan aksi memberasangkan adalah kontingen para negara di hari rasmi pertama saingan Tamasya Sukan Para Asia Hangzhou. Setakat jam 7 petang tadi, 6 pingat sudah diraih Malaysia, iaitu 2 di kolam renang, 3 di acara berbasikal dan 1 dari olahraga. Menyaksikan perenang Muhammad Nur Syaiful Zulkafli muncul penyumbang emas pertama kontingen negara apabila memenangi 100 meter kuat dada SB4.
Acara renang kuat dada SB4 memberikan keceriaan buat kontijen para Malaysia apabila 2 pingat berjaya diraih dengan Muhammad Nur Syaiful Zulkafli cemerlang menghadiahkan emas pertama negara. Syaiful melakar catatan 1 minit 46.78 saat untuk pingat emas selain memperbaharui rekod tamasya dalam acara berkenaan. Turut cemerlang Lee Zike yang merangkut pingat gangsa selepas menamatkan aksi dengan catatan 2 minit 11.80 saat. Dan pastinya menjadi permulaan cukup baik kontijen negara yang meletakkan sasaran 35 pingat keseluruhan pada tamasya kali ini. Kita dah buat masa dekat Oceng itu, dekat Manchester. Saya cakap lah, jangan keluar kabut. Itu yang saya tahu. Saya buat lecture untuk 50 meter yang pertama. Lepas tu, saya memang pump untuk 50 meter yang last tu. Kontijen negara terus ceria kali ini. Kilauan pingat hadir menerusi acara olahraga. Nur Imanina Idris gah meraih pingat gangsa dalam acara lontar peluru wanita F20 selepas membuat catatan sejauh 11.08 meter. Skuad basikal para turut cemerlang menghadirkan 3 pingat hari ini. Bermula dengan pingat gangsa menerusi Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais bersama pilot Nurul Syuhada Zainal. Mereka menewaskan peserta Thailand Rarintip Selo dalam acara 3,000 meter kejar mengejar wanita individu untuk pingat keempat kontijen Malaysia. Pingat kedua skuad berbasikal para hadir menerusi acara 4,000 meter kejar mengejar lelaki individu. Berdusi gandingan Muhammad Khairul Hazwan Muhammad Wahab dan Muhammad Khairul Adhar Rasul. Mereka terpaksa akur dengan kehebatan peserta Korea Kim Jong Bin yang memenangi pingat emas acara berkenaan untuk meraih pingat perak. Dan kem basikal para melengkapkan pingat ketiga menerusi trio Zuhairi Ahmad Tarmizi, Muhammad Hafiz Jamali dan Muhammad Yusof Hafizi. Mereka ceria menghadiahkan pingat perak dalam acara 750 meter pecuk berpasukan campuran C1 C5 dengan emas dimenangi pasukan tuan rumah China. Dalam hal itu, Tamasya Sukan Para Asia Hangzhou 2022 membuka tirainya secara rasmi semalam dengan penuh meriah. Seramai 3,100 atlet dari seluruh Asia mengambil bahagian pada tamasya kali ini yang menawarkan keseluruhan 564 pingat emas dari 22 jenis sukan yang dipertandingkan. Malaysia pula turun dengan kekuatan seramai 113 atlet yang akan menggalas cabaran negara dalam 14 daripada 22 jenis sukan untuk menghadirkan sebanyak 35 pingat sasaran yang diletakkan buat kontijen negara pada tamasya kali ini. Saingan Liga Isukan Malaysia MEL 2023 melabuhkan tirainya semalam dengan Selangor menerusi penampilan pasukan Monster Vicious berjaya meraih gelaran juara permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB. Perlawanan akhir menentang wakil Pulau Pinang, Penang Akademi Selangor Garang merakam kemenangan mutlak 3-0. Selepas permainan PUBG dan eFootball Mobile minggu lalu, Liga Isukan Malaysia MEL 2023 sampai ke kemuncaknya menerusi permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB. Pertemuan dua pasukan Monster Vicious yang mewakili Selangor menentang Penang Akademi dari Pulau Pinang cukup dinanti bagi penentuan juara. Bermain format Best of 5, Selangor jelas berada dalam kelas tersendiri. Hanya 15 minit diperlukan untuk memenangi perlawanan pertama selepas menguasai hampir keseluruhan permainan. Turut memenangi perlawanan kedua, cubaan Penang Akademi untuk menyikat kemenangan awal Monster Vicious pada perlawanan ketiga tidak menjadi. Sebaliknya, permainan lebih agresif ditampilkan wakil Selangor itu sebelum mereka menutup perlawanan dalam tempoh kurang 12 minit. Diangkat sebagai pemenang menerusi keputusan 3-0. Sang juara Monster Vicious turut membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000 selain trofi kejuaraan MEL 2023. Aksi bola sepak separuh akhir pertama Piala Cabaran 2023 Kuching City FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila terikat 1-1 menentang Kelantan United. Bermakna separuh akhir kedua di Kota Baru 4 November nanti bakal menjadi penentu siapa lebih layak mara ke aksi final. Kuching City terlebih dahulu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 menerusi rembatan dari luar kotak penalti oleh Bruno Deba. Namun, kedudukan itu tidak bertahan lama apabila pasukan pelaut menyamakan kedudukan hasil jaringan Ashraf Ali Fuddin Yassin. Bersambung selepas rehat, kedua pasukan kembali mengatur serangan. Namun, tiada sebarang jaringan dapat dihasilkan menyaksikan perlawanan berakhir dengan keputusan 1-1. Dan aksi separuh akhir kedua akan berlangsung 4 November depan di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru. Sementara itu, dalam saingan Liga Bola Sepak Amatur M3, gelaran juara sah menjadi milik Immigration FC sebaik berakhirnya perlawanan ke-24 Sabtu lalu. Skuad kendalian Mak Zan Mak Aris itu yang berada di tangga kedua menewaskan Melaka FC 1-0 sekaligus mengambil kesempatan di atas keputusan Sri di rakam pendahulu Kuala Lumpur Rovers dengan satu lagi pencabar hari ini Selangor FT. Apapun ia, ternyata peluang keemasan yang gagal dimanfaatkan sebaiknya Kuala Lumpur Rovers
ketika berdepan hari ini Selangor FT di Stadium UPM di Serdang kemarin. Barisan Wan Mustafa Wan Ismail itu wajib meraih 3 mata dalam aksi terakhir berdepan lawan untuk ditabal selaku juara. Selepas ketinggalan hasil gol Nur Syarul Idlan Talham minit ke-25, Rafi Mat Yaakob membuka semula peluang pasukan untuk memburu kemenangan ke-17 Liga dengan jaringan penyamaan 5 minit berselang. Namun kedudukan satu sama kekal hingga tamat permainan menyaksikan tuan memihak Immigration untuk berada di tangga teratas setelah menewaskan Melaka FC 1-0 di Stadium Hantua. Laporan tadi mengakhiri Semi Sukan malam ini. Saya Hasnidah Hanim Ahmad Kamil. Teruskan bersama Berita Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan merogol anak tirinya 2 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 46 tahun itu membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim VM Mabel Sheila. Tertuduh didakwa telah melakukan kesalahan terbabit jam 9 pagi di sebuah rumah di Taman Saintek Senai Kulai Johor pada 6 Jun 2021. Perbuatan itu dilakukan tertuduh terhadap mangsa yang berusia 17 tahun pada waktu kejadian, sedangkan hubungan mereka tidak dibenarkan di bawah Undang-Undang Hukum Agama dan Adat Istiadat untuk berkahwin. Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sekurang-kurangnya 10 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin manakala sebutan semula kes ditetapkan 17 Disember depan. Sama-samalah kita mendoakan pergolakan di Gaza segera berakhir, Farah. Ya, Mirul, saat getir dan derita mangsa letupan kem pelarian Jabalia di Gaza menutup buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam dan Assalamualaikum.